Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Hormati pengurusi seluruh ahli dan kuasa masjid dan surau, tuan-tuan imam, bilal-bilal, para alim ulama, para asatizah, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberikan nikmat dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang indah ini. Dapat lagi kita bernafas, dapat lagi kita ada kedengaran, dapat lagi kita sihat untuk kita teruskan ibadat kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, mesti kita kena syukur, wajib kita syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang telah Allah berikan hingga ke saat dan ketika ini. Alhamdulillah. Dan kita sudah menghampiri masuk ke penghujung tahun. Ada yang tak sedar, kita dah hujung tahun. Kita hujung tahun Hijri, kalender Hijri kita. Minggu depan kita akan sambung awal Muharram. Masuk, kita akan masuk pada tahun yang baharu, tahun 1448 Hijrah. Maka kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, perlulah menginsafi dan bermuhasabah. Apalagi perkara-perkara kebaikan yang masih lagi kita kurang dalam kehidupan kita nak masuk pada tahun baru ini. Bagaimana dan sejauh mana kefahaman kita terhadap agama kita? Sejauh mana cinta kita, sayang kita kepada agama kita ini? Sejauh mana agama memberi kesan dalam hidup kita? Dan sejauh mana rasa cinta dan sayang kita terhadap syariat yang bernama agama Islam yang kita dukung selama hari ini? Apakah kita boleh berpuas hati berpuluh-puluh tahun kita hidup, tahun hijrah bersilih ganti, tetapi kita jarang melakukan hijrah dalam hidup kita untuk sentiasa memperbaiki diri kita? Maka alangkah malamnya hidup kalau kita sedikit pun tidak ada niat untuk memperelok dan memperbaiki diri kita. Sebab itu ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini mengajar kita supaya kita ini sentiasa memperbaiki diri kita. Bukan di kalangan orang yang beriman. Kalau orang beriman itu dia rasa dia puas hati dah. Aku sembahyang banyak dah, aku sedekah banyak dah, aku puasa banyak dah, cukuplah. Puas hati aku dengan hidup dengan agama aku. Tidak, itu bukan cara orang beriman. Nabi SAW ajar pada kita orang beriman ini hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Dan hari esok mesti lebih baik daripada hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita puas hati. Jangan kita puas hati.
lagi, kita perbaik lagi. Apa yang kurang, apa yang kita lemah, kita perelokkan, kita tambah, kita istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan pernah rasa puas hati kita dengan hidup kita, dengan agama kita, sehingga datang saat terakhir kita diberikan peluang untuk hidup di atas dunia ini. Ya, puas hati tuan-tuan. Maka perbaik. Alhamdulillah kalau kita rajin sembahyang sunat, tambah lagi sembahyang sunat benda lain lagi. Alhamdulillah selama hari ini kita rajin baca Quran, khatam setahun sekali. Why not bila masuk tahun baru hijrah ini kita azam untuk kita perbaik. Tahun baru 1448 aku nak khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali. Perbaik. Alhamdulillah kita rajin dengan kuliah, datang surau, datang masjid, hadiri majlis-majlis pengajian agama. Apa salahnya kalau tahun baru ini kita berazam untuk lebih mendalami agama, belajar secara berkitab, belajar dengan lebih mendalam. Kitab tauhidnya belajar daripada kulit ke kulit, kitab hadisnya belajar daripada kulit ke kulit, supaya kita lebih menambah baik kehidupan kita dalam kita beragama. Ada ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, masalah terbesar umat Islam pada hari ini adalah kerana jahilnya mereka terhadap agama. Dilarangkan, dilupakan tentang agama mereka, tak faham tentang apa yang telah disampaikan oleh Tuhan mereka melalui Al-Quran. Pasal apa? Pasal tak mengaji, tak mari dengar kuliah, tak faham apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah ajar apa dalam agama Islam ini? Haram nak ambil tahu. Jahil terhadap agama mereka, menyebabkan umat Islam walaupun paling ramai, umat Islam paling ramai atas dunia pada hari ini, tetapi timbul bermacam-macam masalah, berpecah belah, tidak boleh bersatu. Yang lebih teruk, Islam hanya sekadar hiasan semata-mata dalam hidup mereka. Tidak ditegakkan Islam dalam hidup mereka. Lupa tentang kewajipan mereka untuk menegakkan Islam. Maka disebabkan itu terjadi masalah yang sangat banyak di kalangan umat Islam pada hari ini. Jahil dengan agama mereka sendiri. Sebab itu kita nak memperelokkan agama kita, tambah pengetahuan kita terhadap agama, insya-Allah kita akan mengundang kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Punya apa tu? Alam siapa? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, daripada karangan yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Wabil hafizahullah ta'ala, di mana kita sudah berhenti pada kelas yang terakhir kita belajar masih lagi pada bab tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan kita berhenti masuk sikit pada tanda yang ke-15, tanda kecil hari kiamat. Apa dia? Berleluasanya zina. Berleluasanya zina. Sempat kita baca 2 hadis Nabi SAW yang menjadikan sebagai dalil dan petunjuk kepada kita bahawasanya antara tanda kecil hari kiamat berleluasanya zina. Berleluasa. Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min asyratus sa'ah fadzukira minha wa yuzharu zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya disebut wa tuzharu zina wa yuzharu zina. Zina menjadi jelas, terzahirnya zina di kalangan masyarakat, di kalangan umat Islam di atas dunia.
Kemudian kita baca hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at fadhukira al-hadith wa fihi wa tashi'a fiha al-fahisha." Akan datang ke atas manusia tahun-tahun yang menipu. Lalu disebut hadis sehingga ada terdapat bahagian hadis di dalamnya, wa tashi'a fiha al-fahisha, dan berluasa pada zaman tersebut al-fahisha, nafsu syahwat, perkara-perkara yang membangkitkan nafsu syahwat. Itu kita baca dua hadis tersebut pada bulan lalu, yang menjadi dalil bahawasanya akhir zaman tanda kecilnya Nabi sebut berluasa zina. Dan kita memang sedang menghadapi pada hari ini begitu dahsyatnya zina dipromosikan. Dan kita tengok beberapa hadis lagi yang yang dibawa oleh penulis kitab kita ini menunjukkan bahawasanya tanda kecil hari kiamat salah satunya berluasa zina. Kata penulis hafizahullah ta'ala, yang lebih besar daripada itu ialah menghalalkan zina. Sesungguhnya telah sabit daripada kitab sahih daripada Abu Malik Al-Asy'ari bahawa sesungguhnya dia telah mendengar Nabi SAW pernah bersabda, "La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir." Akan berlaku pada umat aku satu kaum yang menghalalkan zina dan sutera. Ini hadis yang ketiga yang diletak oleh penulis, yang menjadi dalil bahawasanya salah satu tanda kecil hari kiamat bukan setakat zahir dah zina ni, tapi menghalalkan zina. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Nabi SAW pernah bersabda, akan timbul di kalangan umat aku ini kaum yang menghalalkan zina dan menghalalkan sutera. Halalkan zina maksudnya menjadikan zina ni dah bukan sesuatu perkara yang salah. Tuan, baru ni bising oleh doktor-doktor kita di Kementerian Kesihatan pasal ubat PREP. Tuan tahu cerita ubat PREP? Ubat brand, tak tahu macam mana nyebutnya, tapi PREP lah namanya. Ubat tu tuan-tuan, ubat untuk mencegah HIV. Ubat untuk mencegah HIV. Diedarkan di klinik-klinik. Cuma apa yang doktor-doktor kita bimbangkan, cara diedarkan ubat tersebut. Kerana cara yang diedarkan ubat tersebut nampak bukan macam nak mengubat orang HIV, tapi nampak macam nak menghalalkan zina pun ada. Nampak macam nak normalisasi zina pun ada. Sebab apa? Sebab diedarkan ubat-ubat ini ke klinik-klinik, disertakan dengan guideline. Ada beberapa larangan supaya doktor ni kalau nak bagi ubat pada pesakit-pesakit HIV ataupun orang-orang yang berpotensi ada HIV ni, jangan bersikap judgemental. Antaranya, jangan sebut dia perkara-perkara ataupun yang berkait dengan agama. Tak boleh sebut zina ni haram. Sebab apa? Sebab zina ni antara punca dapat HIV. Tak boleh sebut apa ni LGBT ataupun hubungan sonsang, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tak boleh, sebab dia jadi punca kepada HIV. Tak boleh sebut berkait agama, sebab risau kalau pesakit tu jadi terasa dia sedang kena judge. Tak boleh sebut benda yang berkait dengan agama. Doktor-doktor kita orang Islam bimbang. Apa yang menambah kerisauan hari ini, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, dalam nak mempromosikan ubat tersebut, dia panggil seorang tokoh yang telah disabitkan kesalahan. Orang Melayu, Islam, lelaki. Disabitkan kesalahan. Dia menerbitkan filem lucah versi dia sendiri. Dia rakam dia berzina, lepas tu dia upload dalam internet, dia jual. Disabitkan kesalahan. Tiba-tiba ada sebuah klinik ni ambil muka depan dia jadi poster.
sebagai duta, dia telah ambil ubat ini. Mari siapa nak ubat HIV, mari ambil di klinik ni. Pak kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya langkah-langkah ini nak mengubat orang sakit ke ataupun seolah-olahnya nak tunjuk marilah ambil ubat ni, tak apalah, berzinalah kamu, nak berzina mana-mana pun. Hubungan sosial lah kamu, nak main lelaki sama lelaki ke, perempuan sama perempuan, buatlah macam mana pun. Jangan risau, kita ada ubat. Sebab kalau saya nampak macam yang nombor 2. Kenapa pergi ambil tu tokoh yang memang mempromosikan kegiatan yang terlanat ini, kegiatan yang kotor? Mana pergi malu kita selama hari ini. Kita ingat zaman kita dulu, zaman kecil-kecil dulu, zaman mak ayah kita dulu. Nak beli tuala wanita pun malu, tutup. Tiba-tiba hari ini kita boleh angkat tokoh yang menunjukkan video ranjang dia secara online, kedepankan sebagai duta. Kemana sebenarnya nak bawa agenda bagi ubat HIV ini sebenarnya? Bising doktor-doktor kita. Maka ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kaum yang menghalalkan zina. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, zina ni Allah Subhanahu Wa Taala larang selarang-larangnya dalam Al-Quran. Menjadi salah satu dosa yang besar. Zina. Allah sebut dalam Al-Quran bukan setakat zina. Allah tak kata wala tazinu, jangan kamu berzina. Allah kata wala taqrabu zina, jangan kamu dekat dengan zina. Nak dekat dengan zina pun Allah larang dah. So kata berzina. Satu dosa yang sangat berat. Kerana kesannya besar. Mengundang segenap segi keburukan, bukan setakat pada batang tubuh orang tersebut. Dapat HIV, dapat macam-macam, bila bertukar-tukar pasangan, runtuh institusi masyarakat. Bila dapat baby tak tahu bapaknya siapa, maknya siapa. Mak tahulah kan, bapaknya siapa tak tahu kalau bertukar-tukar pasangan. Lepas tu macam mana kehidupan seorang bayi yang tidak dimahukan oleh mak dan ayah ni? Pasal apa? Pasal mak dan ayahnya dulu hanya nak seronok-seronok dalam masa yang sekejap, tapi kesannya tak nak terima tanggungjawab untuk mendidik ataupun membesarkan anak. Nak seronok saja. Apa akan jadi pada bayi-bayi yang lahir yang tidak dimahukan mak dan ayah? Macam mana? Dan kita sudah ada contoh, tuan-tuan dan puan, contoh depan mata kita. Apa yang bakal berlaku kalau zina ini tidak dibendung dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan umat, dalam negara kita. Tengok saja di negara-negara barat yang dikatakan bebas, yang dikatakan paling maju, paling moden. Tengok di Amerika, di barat sana, yang tidak mengekang dan membendung perzinaan ini. Budaya sana biasa je tukar-tukar pasangan. Yang penting pakai apa ni? Kondom, kan? Dia panggil seks selamat, dia panggil. Yang penting tidak menyebar penyakit. Buatlah main sonok macam mana? Tengok apa berlaku pada hari ini. Tuan-tuan, saya ambil satu part yang sangat dalam negara barat, negara orang putih yang kita kata maju hebat sangat ni kan, yang nak tunjuk bagaimana rosaknya otak dan bagaimana rosaknya budaya mereka. Mereka di sana biasalah industri perzinaan ni. Mereka tak suka. Tapi zaman internet ni dia lebih memberi akses. Di sana tuan-tuan ada satu laman web. Kalau siapa yang nak bergiat sebagai pencipta kandungan lucah, boleh masuk daftar. Lepas tu dia letaklah kandungan dia tu, gambar ke video ke apa yang dia suka. Orang nak tengok, orang boleh bayar. Subur hidup di sana. Bahkan dilindungi oleh akta-akta daripada negara mereka. Siap ada akta
apa ni, hak cipta. Siapa yang curi ambil letak tempat lain boleh kena dakwa orang tersebut. Dan memang boleh buat duit. Habis rosak perempuan-perempuan mereka. Pasal habis belajar ataupun ada yang tak habis belajar. Nak kerja susah. Sini cara dapat duit. Dan memang ada orang boleh jadi kaya. Sampai juta-juta dolar dia dapat. Orang sanggup bayar. Sobor lamanya beberapa tahun. Hari ini kita tengok kerosakan, tuan-tuan. Bayangkan bila semua orang nak jadi pencipta kandungan, content creator dalam tempat tersebut. Jadi banyak konten ni. Dalam banyak-banyak tu kalau orang nak tengok, dia nak tengok yang mana? Bila dah banyak, yang mencipta kandungan ni dia kena fikir macam mana dia nak buat kandungan dia menarik orang boleh bayar nak tengok dia punya gambar ataupun dia punya video. Maka keluar individu-individu yang gila, kepala otaknya tak betul, membuat cabaran-cabaran supaya orang langgan mereka punya kandungan, mereka punya konten. Keluar cabaran, malam ini saya nak tidur dengan 500 lelaki dalam masa 24 jam. Jadi saya seru kepada semua, siapa yang nak tidur dengan saya datang pada tempat sekian. Kita nak siapkan kandungan ini. Video akan dirakam. Siapa nak tengok boleh langgan saya punya kandungan. 500 lelaki dalam masa 24 jam. Ustaz tahu mana tengok ke Ustaz? Kan? Orang duk tanya juga kan? Saya duk cerita tempat lain pun gitu je. Tuan-tuan, bukan saya tengok benda ni dia promosikan secara umum. Pasal apa? Pasal nak upkan dia pun. Masuk TV, masuk surat khabar, masuk dalam semua media masuk ni. Pasal nak promosikan supaya ramai lagi orang pergi tengok dia buat lagak, dia buat stand tersebut. Masuk. Tak terbayang macam mana 500 orang dia tidur dalam masa 24 jam. Tak berhenti situ, bila sudah ada 500, ada pula orang nak buat 1000. Aduh, 1000 orang lelaki dalam masa 24 jam. Buat. Dan dia tak malu. Tak apalah, dia bukan agama Islam kan, tapi kita nak cerita bagaimana malu tu dah tak ada. Pasal dia merasa benda tu normal. Dia normal rasakan. Yang penting aku kaya. Yang penting ni cara aku dapat duit. Tuan-tuan, hari ini saya baru tengok minggu lepas keluar pula berita pasal dia di media masa. Rupanya dia dah mengandung. Mustahil tak mengandung 1000 lagi. Dah mengandung, tuan-tuan. Dia umum pula, saya nak buat cabaran ratus-ratus ataupun 1000 lagi sambil tengah mengandung. Dia kata, ada orang nak tengok saya buat gitu. Allahu Akbar. Tak teruk. Lepas ni apa pula lepas? Inilah akibat dan kerusakan yang bakal berlaku bila mana perkara ini tidak dilakukan. Kita dah tahu apa yang sudah berlaku, sejauh mana yang sudah berlaku dalam negara kita. Yang kita rasa kita ni selamat, kita ni elok, undang-undang kita ni bagus pun banyak kes-kes cabul, kes-kes jenayah seksual yang kita dengar belakangan ni. Yang tu yang tertangkap. Yang tak tertangkap agaknya macam mana teruk lagi. Ini dunia tak bersepadan pada hari ini. Hasil dunia tak bersepadan. Zina berluasan, orang menghalalkan zina. Nak soal tu. Takut tuan-tuan dengar cerita-cerita berita-berita ini. Apa jadi masa depan dunia untuk anak cucu cicit kita. Penuh mencabar. Jadi apa ni, ada yang kita tengok itu dilaporkan oleh berita. Ada kumpulan tukar pasangan suami isteri. Yang apa ni, dia orang duduk dalam satu grup, masing-masing bertukar pasangan. Suami pergi ke isteri orang lain, suami orang lain pergi ke isteri. Bertukar, buat perjumpaan setiap sebulan sekali. Kadang tu ada diceritakan, dilaporkan
Yang suami tukar ragam. Ini berlaku bila mana manusia membelakangkan agama, hidup bertuhankan nafsu. Bahkan lebih teruk pada binatang. Ajak binatang mana perlu dia? Kan? Kalau dia nak bergaul, mak dengan anak dengan mak ke, bini orang ke lelaki orang, dia bukan boleh. Binatang. Maka ini satu perkara yang sangat membimbangkan kita. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pelihara kehormatan maruah keturunan kita, maruah kita, dan berikan kita taufik serta perlindungan daripada zaman yang makin hari makin mencabar seperti ini. Terisau tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Kemudian kata penulis lagi, pada akhir zaman setelah perginya orang-orang yang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tinggal hanyalah keburukan-keburukan, hanyalah seburuk-buruk manusia di atas bumi ini. Lalu mereka bersetubuh seperti bersetubuhnya keldai-keldai, seperti yang disebut di dalam hadis An-Nawas radhiyallahu taala anhu, wa yabqa syararun nas yataharajuna fiha taharajul humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Dan akan tinggal seburuk-buruk manusia, mereka bersetubuh di atas dunia ini seperti bersetubuhnya keldai-keldai. Lalu pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan dunia dengan membangkitkan hari kiamat. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian? Pada akhir zaman Nabi cerita bila mana nak kiamatkan dunia ini, setelah mana sudah dimatikan seluruh orang beriman. Lalu yang tinggal seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia itu Nabi cerita buruknya mereka. Berzina seperti mana, bersetubuh seperti mana, setubuhnya apa ni, keldai. Setubuhnya binatang. Setubuh depan orang tak kisah, setubuh lepas tu setubuh ikut dan bukan dengan pasangan dia yang berhak dan sebagainya. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan dunia. Nak cerita tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, orang yang tidak ada iman, yang tidak berpegang, yang tidak value, tidak appreciate agama dalam diri mereka, ia akan jadi seburuk manusia. Antara perlakuan mereka, dosa mereka, hidup bertuhankan nafsu, ikut syahwat sendiri, ikut sedap sendiri. Setubuh seperti mana bersetubuhnya para keldai ataupun binatang-binatang. Ini Nabi SAW sebut, dan juga menjadi dalil petanda kepada kita bahawasanya tanda hari kiamat antara dosa manusia buat, seburuk-buruk manusia yang tinggal pada ketika itu, iaitu mereka melempiaskan nafsu mereka sesuka hati seperti mana binatang melempiaskan nafsu masing-masing. Kemudian disebut hadis seterusnya, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la tafni hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rijalu ila al-mar'ah fayaftarishaha fi at-tariq fayakuna khiyaruhum yawma idhin man yaqul law waraytaha wara'a hadha al-ha'id." Demi sesungguhnya nyawaku pada tangannya, kata Nabi SAW, tidak akan hancur umat ini sehingga berdiri seorang laki-laki di hadapan seorang perempuan, lalu dipersetubuhi perempuan tersebut di tengah-tengah jalan, sehingga sebaik-baik orang pada waktu itu mengatakan, kalaulah aku ini diselindungkan di sebalik satu tembok daripada melihat perbuatan ini. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian? Hadis seterusnya yang diletakkan oleh penulis yang menunjukkan kita tanda kecil hari kiamat berleluasanya zina. Nabi kata akan berlaku demi Allah, demi Tuhan yang memegang nyawaku. Nabi bersumpah.
bahwasanya tidak akan hancur umat ini melainkan akan berdiri di hadapan seorang lelaki, di hadapan seorang perempuan, lalu mereka bersetubuh di tengah-tengah jalan. Maknanya mereka setubuh ni tak ada cari bilik, tak ada cari hotel dah. Depan-depan orang mereka setubuh berzina. Maka orang yang paling baik pada ketika itu bagaimana dia menghindarkan diri dia, mengharapkan supaya ada tembok di antara jalan tersebut ataupun di antara perlakuan jijik yang dibuat oleh dua manusia tadi dengan diri. Maka daripada hadis ini Nabi SAW menceritakan kita boleh faham dua perkara, tuan-tuan dan puan-puan dalam mata Allah sekalian. Pertama, cerita pasal tanda hari kiamat. Bagaimana manusia tak malu sampai berzina di tengah jalan. Hari ini berlaku dah, berlaku. Boleh rakam diri sendiri, kemudian terbitkan jual, menjadi ikon. Tak malu, tayang muka, tunjuk muka dekat masyarakat, jalan-jalan pasal malam, salam dengan anak muda. Anak muda pula anggap dia sebagai hero. Tak malu. Kemudian Nabi SAW cerita, bukan setakat orang dah tak malu untuk berzina secara terbuka, tetapi Nabi cerita juga di sini bagaimana sebaik-baik manusia. Apa sepatutnya tindakan kita? Iaitu dengan kita menjaga pandangan. Jaga pandangan. Hari ini dunia tanpa sepadan, tuan-tuan. Dengan telefon, macam-macam boleh keluar. Macam-macam boleh keluar. Orang dedah sana, dedah sini. Saya hari tu tengok dalam Threads. Atau tahu Threads? Media sosial nama Threads. Budak-budak muda cerita bagaimana tunjuk budak-budak sekarang tak malu, yang dah berkahwin tengah-tengah malam lepas bersama dengan suami isteri, dia pun buat live tengah hantar katil, tak pakai apa, buat live saja, buat live, tak malu. Ada yang bercinta, tak tahu bukan laki bini tak kahwin lagi, tunjuk gambar cium mulut, ambil rakam, letak di TikTok, letak di media sosial. Rakam gambar boyfriendnya duk meraba dia rakam, tak malu, letak dalam media sosial. Ini berlaku sekarang dalam masyarakat kita. Saya sendiri dua minggu lepas, bulan lepas, kawasan tempat kerja saya tu kawasan sekolah, banyak sekolah, ada kolej politeknik dan sebagainya. Isi minyak masuk dalam kedai Family Mart sebelah kedai isi minyak. Ada dua orang budak muda, seorang perempuan pakai baju sekolah. Yang si lelaki ni sibuk duduk cium, kucuk-kucuk kepala dia, tangan kat bawah ni, tak tahu dia cari apa. Saya kata, teruk gini dah masyarakat kita tu. Sampai begitu sekali keadaan masyarakat kita pada hari ini. Orang dah tak malu, tak ada rasa malu. Mungkin itu sebabnya berleluasa zina, berlaku zina besar-besaran pada akhir zaman sebelum berlaku hari kiamat. Maka apa tindakan kita? Tindakan kita, kalau kita berlaku depan mata kita kena pergi tegur. Nak buat ni depan khalayak, kita tegur. Tak nak berhenti juga, telefon jabat agama, orang kuasa, salah dia buat, boleh kena cekap. Ni ramai tak tahu, okay? Boleh report polis, boleh report jabatan agama, suruh tangkap. Dah lah terkahwin lagi. Begitu juga yang berlaku ni, kemudian yang disebut oleh Nabi SAW daripada hadis ni, kita jaga mata. Apa benda tak keluar dalam media sosial kita ni. Nampak benda yang tak elok saja, terus tutup ataupun scroll, pandang tempat lain.
Macam-macam boleh keluar dalam telefon kita pada hari ini tanpa sepadan. Dan akibat daripada tidak dibendung perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, melahirkan masyarakat yang memang hidup dia fikir nak melepaskan syahwat. Orang pun tak malu dah. Tambah zaman AI hari ni kan. Zaman AI. Ini saya cerita memang benda-benda yang orang tengah bercakap. Di Twitter ataupun platform X dipanggil. Sekarang dulu panggil Twitter, sekarang panggil X. Dalam tu dia ada AI dia juga. Namanya Grok. AI dia ni cara guna dia, kita seru je dia, kita suruh je dia tanya soalan apa semua, dia akan reply kita. Dia pun boleh buat gambar. Ini banyak berlaku di negara barat tadi. Punya tak terkawalnya. Mereka ni pasal tak bendung zina. Sampai tahap mana-mana perempuan upload saja gambar mereka dekat gambar biasa je, gambar pakai baju apa semua. Upload saja di X, tiba-tiba ada saja fake account, panggil AI tersebut, cakap AI tolong buang baju dia dulu. AI buat. Sampai tahap gitu. Zaman AI. Kalau AI ni tempat terbuka boleh buat gitu, agak-agak ada tak aplikasi? Tak tahu lah apa. Mesti ada punya AI yang boleh buat. Teknologi hari ini. Kemajuan teknologi itu satu lah, tapi nak cerita bagaimana dia membentuk masyarakat hari ini. Masyarakat yang hidup fikir nak melepaskan syahwat saja, tak boleh terkawal. Maka ini sesuatu yang sangat membimbangkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua dan seluruh keturunan kita daripada keadaan yang semakin mencabar pada akhir zaman ini. Dan sayangnya tidak lain, tuan-tuan dan puan, kita kena kembali kesedaran terhadap agama kita. Saya sebut tadi lah, umat Islam pada hari ini berlaku 1001 masalah pasal jauh dengan agama Islam. Jauh penghayatan terhadap agama Islam. Kalau tanya seorang-seorang pada seluruh umat Islam pada hari ini, agak-agak berapa ramai saja yang rasa dia beruntung dilahirkan dalam Islam? Berapa ramai? Kalau tanya dalam surah, dalam orang yang pergi masjid ni, memang insya-Allah semua akan rasa beruntung dalam dilahirkan dalam agama Islam. Tapi cuba tanya orang-orang di luar, beruntung tak kamu rasa kamu dilahirkan dalam Islam? Kalau dia cakap beruntung, apa untungnya kamu rasa bila lahir dalam Islam? Dia boleh jawab tak boleh jawab? Situ kita boleh tahu bagaimana nilai Islam dalam hidupnya. Karena kalau dia rasa beruntung, itu tanda dia mencintai agama dia. Dia tahu nilai harga agama dia dalam kehidupan dia. Tapi kalau tak boleh jawab, ada sesuatu perlu diperhalusi balik. Kenapa kita tak boleh merasa beruntung dalam Islam? Sebab tu orang yang tidak menilai, tidak mengangkat nilai agama dalam hidup dia, dia akan rasa agama ni satu benda yang susah pada dia, atau benda yang mengkong pada dia, satu benda yang menyekat kehidupan dia. Susahlah Islam ni, serba-serbi haram, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Sebab dia rasa Islam tu bukan untuk dia ikut, tapi Islam ni menyekat dia daripada melampiaskan hawa nafsu dia. Nak ikut hawa nafsu tak boleh, kerana Islam melarang. Jadi di situ kita boleh kenal di mana nilai harga Islam dalam kehidupan seseorang, dengan dia merasa beruntung ataupun tidak, sebaliknya dengan agama dia sendiri. Maka hadis ini merupakan, kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mafhum, kata penulis lagi, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas yang lalu, pada hadis ini merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian. Apabila Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita tentang perkara yang akan berlaku, dan perkara itu sudah berlaku pada hari ini, khususnya pada zaman ini. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Imam Qurtubi zaman dia, ratus-ratus tahun dulu, dia kata ini merupakan tanda daripada tanda kenabian. Kerana Nabi beritahu benda yang akan berlaku dan telah berlaku sekarang. Maknanya zaman Imam Qurtubi dah berlaku zahirnya zina. Orang menghalalkan zina.
Agaknya kalau Imam Qurtubi tengok zaman itu ni macam mana kamu ada? Tak tahu macam mana yang berlaku pada zaman Imam Qurtubi sampai dia boleh keluarkan kenyataan begitu ditulis dalam kitabnya. Itu hari ni yang lebih teruk. Tak macam mana agaknya reaksi Imam Qurtubi bila dia tahu bahawasanya keadaan bukan ditambah baik, bahkan dalam bab zahirnya zina ini menjadi lebih teruk. Masuk atau? Masuk. Tanya dulu ya. Kita bagi laluan untuk azan. Lepas tu kita sambung sikit lagi.
Baik, sambung sikit lagi. Jadi boleh kita sebut apabila ini berlaku pada zaman Imam Al-Qurtubi, maka perkara ini apabila berlaku pada zaman kita lebih besar terzahirnya, kerana terlalu luas kejahilan dan terlalu berluasnya kerosakan di kalangan manusia. Boleh kita sebut juga. Kalau zaman Imam Qurtubi pun dia kata hadis Nabi terzahirnya zina sudah berlaku. Maka pada zaman kita ni apatah lagi di saat jahilnya manusia, di saat lemahnya para ulama, di saat berluasnya kerosakan, maka sudah pasti rosaknya ataupun berlakunya tanda kecil hari kiamat ini sudah pasti lebih besar daripada zaman Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Maka di sini tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, beberapa hadis dan dalil serta perbahasan daripada tanda kecil hari kiamat yang ke-15 yang disebut dalam kitab ini menunjukkan kepada kita bahawa satu lagi tanda kecil hari kiamat telah pun berlaku setelah sekian lama. Maknanya kita sudah semakin menghampiri kepada penghujung usia dunia ataupun penghujung pada hari kiamat. Maka apa yang kita boleh buat pada hari ini tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum pada ini, kita belajar tanda hari kiamat ini bukan nak suruh kita nak buat macam mana ustaz, Nabi dah khabar begitu, biar je dah, bukan. Tapi apa peranan kita? Apa kerja buat kita? Kalau sikap kita hanya semata-mata Nabi dah khabar begitu, biarlah, sebab Nabi pun dah bagi tahu begitu. Kalau itu sikap kita dan begitu sikap yang diambil oleh para sahabat dulu, maka tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, bila Nabi kata umat Islam akan menguasai Rom, bila Nabi kata umat Islam akan menguasai Parsi, mengalahkan Parsi, bila Nabi kata umat Islam akan menang, akan menakluk Konstantinopel, sahabat-sahabat tak lagi berperang, sahabat-sahabat baring aja. Sahabat-sahabat kata Nabi dah bagi tahu umat Islam akan kalahkan Rom. Benda akan berlaku, buat apa kita susah-susah berperang? Kan? Kalau kita ambil logik begitu, tapi tidak. Sahabat-sahabat bila dengar, dia lagi semangat untuk beramal, lagi semangat untuk merealisasikan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kita, bila kita dengar keadaan yang cukup bahaya, cukup membimbangkan kita, apa peranan kita? Kewajiban kita untuk membendung dan menghalang perkara ini, kerana perkara ini sangat bertentangan dengan agama kita. Maka itulah yang difungsikan kepada kita daripada tanda ke-15, tanda kecil hari kiamat. Sebab pada ini kita akan masuk pada tanda yang ke-16, iaitu berluasnya riba. Tanda kecil hari kiamat yang ke-16 yang dibahas dalam kitab ini, berluasnya riba. Ini pun seronok juga kita nak bahaskan. Kebetulan saya pun memang ada master ekonomi, ada pengalaman masuk dalam industri bank. Kita boleh cerita-cerita sikit berkaitan dengan riba. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berbagi kedudukan Islam dan kedudukan kita semua saban hari, dan moga tahun baru Hijri yang kita akan sambut tidak lama lagi ini memberikan sinar yang lebih baik daripada sebelumnya, memperbaiki agama kita, urusan dan kehidupan kita mudah-mudahan insya-Allah. Maka saya kira cukuplah sekadar itu kongsian yang dapat saya sampaikan di kesempatan masa yang ada. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan peribahasa ataupun terkasar bahasa, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang mendengar perkataan-perkataan yang baik pada malam ini. Bantulah kami untuk beramal mengikut yang terbaik daripada Dia, ya Allah. Allahumma rzuqna al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami syurga-Mu, ya Allah. Rezekikan kami jalan-jalan menuju mendekat ke syurga-Mu, ya Allah, dan seluruh perbuatan percakapan kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada jalan-jalan menuju mendekat ke azab api neraka-Mu, ya Allah, dan seluruh perbuatan percakapan kami, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.